Ibah tu kena ada akad dah. Wahab betukah hadza. Aku ibah kamu. Lepas tu je kata qabil tu. Aku terima. Boleh pahala ibah. Mana wi duit je lah. Sekian. Sekian. Sekian tu berapa orang? Mana seekor lembu? Tu 7 orang lah mana? 7 orang. Dia tak ada kena takyin ke? Kena tentu. 7 kalau seekor kena tentu 7 orang. Takut masuk siapa-siapa masuk sampai 10 orang tak sah. Nampak tak? Kena tentu lalu dah. Tak apalah tak pilih orang tu, tapi kena tentu. Siapa sekian ni? Siapa sekian? Dia pakat-pakat pandai-pandai dia lah. Dia tak jadi korban tu, waktu jadi dekor. Iyalah. Tapi tak jadi korban. Tapi tak jadi korban. Boleh pahala sedekah. Buat kembang dirinya. Buat kembang diri. Tak, kau ni buat lah ke? Sedekah lagi, hak tu lebihnya. Faham tak? Hak tu lebihnya. Pasal ni bulan-bulan rebah. Bulan rebah ni ada lebih harta. Sebab tu sebut awal-awal tadi, siapa yang ada lebih harta ditutup. Buat banyak-banyak tak apa. Hak sedekah tu mesti lain. Kalau nak pasal sedekah gitu dah. Kita nak buat sedekah gitu. Habis bulan rebah, beli sedekah. Siapa nak beli saya lembu, siapa nak masuk-masuk. Gitu tak apa. Mana bulan rebah ni afdal kita buat rebah, harta kita lebih. Buatnya tepat tak apa. Molek buat rebang dulu, lepas tu daging tu sedekah ke dema ni. Gitu. Tu baru hak aula buat gitu. Kita boleh pahala rebang. Sebab apa? Sebab ni hadis Nabi sebut ni. Ada. Nabi sebut ni. Ma'amalu banu Adam yaumun nahri. Nampak tak? Tidak adalah amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari korban. Pada hari korban. Pada hari korban, tentu hari korban ni dia ada hari dia. 4 hari tu je. Jadi waktu fadilat dia besar. Dengar fadilat dia. Min amalin, daripada amalan hak ahabba ila Allah taala, yang lebih kasih pada Allah Subhanahu wa taala, min iraqatid dami, daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih korban. Tengok, iaitu menyembelih korban, bukan sedekah. Kita menyembelih korban, kita buat korban. Itu maksud dia. Jangan wi korang gitu dak, nak wi korang tu bukan belah korban tu. Apa? Mari nak wi 5,000 ikut demo nak beli korban, nak buat guna pun tak apa. Tapi hari korban ni kita buat korban banyak pada apa? Buat sana setepak daging tak apa. Dia mula pakat-pakat bagilah. Kita pergi pusing ambil sikit bahagian hati, sudah. Dah ambil asam tak apa. Afdal sedekah belaka. Tu afdal. Tapi sunat agak kita tuang ni ambil bahagian hati sikit lah. Gitu. Sebab ni hari ni 4 hari ni hari korban. Sebut dalam hadis. Tu. Innaha lata'ati yaumal qiyamati, hanya saja korban itu selagi akan datang pada hari kiamat. Bikurumiha wa adlafiha, dengan sekalian tanduknya dan kuku-kukunya. Tengok. Kalau kita pergi gitu tak ada lah. Tak ada hari kiamat tak ada hari gitu lah. Mana? Kita nak tu. Tu kata lebih pada hari tu. Jadi hak teknik betulnya kalau nak buat dekah sungguh
nak buat kebajikan khairat semua. Nah, pada bulan Rebang ni, kita buat Rebang, kita buat Rebang. Kemudian daging tu, ambil demo. Apa tak? Haji lagi tukar, haji tukar. Haji tukar lagi tak? Haji tukar lagi tak? Cuk balik boleh, cuk. Boleh cuk balik. Boleh pahala heboh Hasil pahala heboh. Pahala heboh hasil. Tapi heboh ni dia tak tentu dengan hari Rebang. Hak sebut Nabi nak sebut fadilat hari ni, kita nak fadilat Rebang yang tertentu dah masa dia 4 hari tu. 4 hari tu. Tahu tak? Besar pahala dia. Ni orang panggil orang nak nega kena cerdik tau. Dia umpama kita buat ibadat, buat amal ni supaya kita nega. Kena ada strategi dia. Jadi nak untung banyak tak? Nega tak? Gitu kat buat ibadat. Nak untung banyak buat Rebang. Buat Rebang. Ni dalam hadis Nabi sebut ni lah buat Rebang. Tentu dengan Rebang apa tak? Tak sawi-wi heboh-heboh dekah buat Rebang. Kita buat Rebang biar 10 tempat Lepas tu daging baru kita dekah. Tak sawi duit. Wi daging. Gitu. Kita tu parah. Pasal apa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha. Hanya kerbang tu selagi akan datang pada hari kiamat dengan kulit-kulit dia. Dengan tanduk-tanduk kuku kakinya. Tu. Wa innad dama la yaqu minallahi bimakanin. Hanya sesungguhnya darah tu la yaqu minallahi bimakanin, akan jatuh di sisi Allah. Makna terima. Allah tahu terima. Itu makna tu. Orang ni cakap, dipanggil cakap kinayah. Jatuh di sisi Allah. Darah tu jatuh di sisi Allah dengan mana? Allah Ta'ala terima dah. Korban kita tu bila? Qabla an yaqa'a 'ala al-abdi. Sebelum kita kita tumpahkan darah tu lagi, Allah Ta'ala terima dah. Tu lebih mana ayat? Mana? Tu lebih tu. Itu nak tunjuk kata kelebihan tu. Sebelum kita tumpah darah, buat Rebang tu, kita niat nak Rebang tu tak? Allah Ta'ala terima dah. Apa lagi kalau dah tumpah darah Rebang? Ni nak tunjuk kata kelebihan. Tak? Sebab ditentukan dengan Rebang ni pada hari dia je. Dah. Ni, dengar ni molek ni. Hak ngelah kali poin kita. Fatayyibu biha nafsan, maka hendaklah perbaik oleh sekalian kamu. Dah. Maka hendaklah perbaikan, yakni sukakan diri kamu dengan korban tu. Tengok. Dalam hadis riwayat Tirmizi Hakim tak tentukan dengan sukakan dirimu dengan heboh dah. Sukakan dirimu dengan sedekah dah. Maka gembirakan dirimu dengan korban tu. Sebut korban. Mana itulah korban. Tahu tak? Jadi kalau ni hari raya haji 3 hari tasyrik ni buat apa? Buat dekah apa? Buat korban. Ada lebih buat korban. Daging tu baru kita dekah. Boleh cuk balik apa? Cuk balik. Kalau boleh cuk balik cuk balik. Nak tukar cakap nak tukar teknik. Menega rugi ni kata ni. Nak tukar strategi, nak utuh sikit. Tak apa, daging tu dapat demo juga. Faham tak? Kalau demo buat kita ni daging juga tak? Tapi kita boleh apa? Ni kita nak pahala korban. Daging tu ambil demo lah. Pasal apa? Kita nak esok denu. Nak Rebang hakiki esok di kiamat. Dan kita nak Tuhan terima tu amalan sedekah kita, heboh kita tu sebelum darah tu tumpah lagi. Gitu. Apa nak? Tu gitu. Banyaklah. Tak ada masalah, tak ada salah. Cuma afdal dengan tidak afdal je. Mana aksaru sawab, banyak pahala dengan kurang pahala. Kalau nega panggil cuma untung sikit, rugi untung banyak. Tu. Ada.
Dia isu dia pasal apa? Isu pasal tak nampak. Tak nampak pahala tu kan. Kalau nampak cerak kupiknya. Dakwi kan. Supaya melabur lah. Nampak banyak ni dakwi. Dakwi dah mau urus dakwi. Kita nak urus diri mana-mana pun tak. Gitu. Nanti korban pun kena buat gitu. Nah. Al-isaru bil qurbi makruhun dia panggil. Al-isaru bil qurbi korban, kurbi. Kita mendahulu kawan lain dalam kurbi, korban menghampiri diri kepada Allah ni. Korban ni maknanya nak takrub ila Allah lah. Makruh tu apa? Benarnya buat gitu makruh ke? Makruh tu benar buat gitu. Naknya dalam bab ibadat ni, amal ibadat kita utamakan diri kita dulu. Bab dunia tak apa. Makan kedah tak apa, pergi belanja kita dulu. Jangan dang biar orang bayar, kita bayar tak apa. Tak? Mana bab urusan dunia ni tak apa. Kan dah? Pergi orang lain dulu. Untung banyak tak apa. Tapi bab akhirat, fastabiqum bil khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba dengan kebajikan pahala akhirat. Nak berlumba.